Baik, Assalamualaikum dan juga selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua. Yang berusaha Dr. Farida binti Yaakob, pengarah IPG Kampus Ilmu Khas. Yang berusaha Dr. Haji Jairin bin Ngah, Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan juga Moral. Kepada semua para pelajar, khususnya pelajar tahun 1 Elektif Pendidikan Moral IPG Kampus Ilmu Khas yang mengambil mata pelajaran LMK 3083, pengenalan kepada konsep moral, seterusnya kepada semua pelajar-pelajar dan juga para penonton pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapatlah kita berkumpul pada hari ini untuk menganjurkan sesi webinar pemikiran moral yang julung kalinya diadakan. Sesi webinar ini adalah merupakan salah satu tugasan pentaksiran berterusan bagi pelajar tahun pertama Elektif Pendidikan Moral LMK 3083, pengenalan kepada konsep moral. Pada tahun ini, program ini adalah merupakan program yang mengangkat satu isu berkenaan dengan big idea yang juga merupakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB, dengan bertemakan kesejahteraan psikososial pemacu pendidikan madani. Program pada hari ini iaitu berlangsung pada 3 November 2025 pada hari Isnin, bermula pada jam 10 pagi sehingga setengah hari dan menggunakan platform secara dalam talian iaitu melalui YouTube Japim IPG KK, dan ianya merupakan anjuran daripada Unit Pendidikan Moral Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Dan untuk KPPB ini ia melibatkan 3 kursus LMK 3083, pengenalan kepada konsep pendidikan moral IDUP 3103, Psikologi Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja PKES 3083, Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial. Pelaksanaan ini di bawah inisiatif KPPB. Jadi objektif sesi webinar ini tuan-tuan dan puan-puan semua para pelajar, ini dapat menghuraikan isu-isu moral yang berlaku, khususnya berkenaan dengan isu yang berlaku dalam kehidupan kita seharian. Pada kali ini kita mengambil isu berkenaan dengan kesihatan reproduktif dan juga isu-isu sosial, kerana ianya adalah merupakan KPPB dan juga merupakan isu semasa yang hangat diperkatakan pada masa kini. Tujuan webinar ini adalah untuk meningkatkan pemikiran secara kritikal dan juga membentuk satu sikap empati di mana para pelajar akan cuba berfikir tentang isu-isu yang dipaparkan sekaligus memupuk rasa empati iaitu kebertanggungjawaban sebagai bakal guru pendidikan moral. Inilah yang kita harapkan. Seterusnya, kita juga mengaplikasikan KPPB di mana kita menggabungkan tiga kursus dalam satu pengalaman pembelajaran yang cukup bermakna. Kalau kita lihat dari segi subjek EDUP bercerita tentang psikologi perkembangan, dan masuk kepada subjek PJK bercerita tentang isu seksualiti, sosial dan sebagainya, dan masuk dalam mata pelajaran pendidikan moral bagaimana pendidikan moral tentu dapat menyelesaikan isu-isu tersebut. Bagi saya rasa dia baguslah dia menggabungkan ketiga-tiga elemen tersebut. Dan akhir sekali, apa yang lebih penting, tindakan moral. Bila kita menghadapi isu, ada masalah, bagaimana pemikiran moral dapat mengatasi perkara tersebut. So, jadi kepada semua para pelajar dan juga kepada tuan-tuan puan-puan semua, apakah itu pemikiran moral? Sebenarnya pemikiran moral ini ialah satu proses untuk kita membuat satu judgement, satu keputusan, satu pertimbangan yang merangkumi beberapa nilai, prinsip serta konteks sosial. Kalau dari segi pendidikan moral, kita ada dimensi moral iaitu penakulan, dari segi emosi dan juga dari segi tindakan kita. Bagaimana kita nak mensolusikan perkara-perkara tersebut. Jadi forum dan webinar pada hari ini sebenarnya ianya menceritakan ada isu, ada masalah, bagaimana pemikiran moral dapat mengatasi masalah tersebut secara rasionalnya. So, aspek utama dalam pemikiran moral ini, kalau boleh saya ceritakan kepada tuan-tuan semua, terdapat 4 aspek utama. Pertama, apabila kita nak melakukan pemikiran moral, harus ada rasional dan juga logik moral. Di mana kita membuat sesuatu tindakan itu haruslah bertepatan dengan keputusan-keputusan berasaskan prinsip moral yang kukuh. Bukan berdasarkan kepada emosi semata-mata, bukan berdasarkan kepada intuitionis semata-mata, bukan berdasarkan kepada naturalis semata-mata, tetapi haruslah seimbang. Dan apa yang paling penting, aspek utama pemikiran moral ini juga menekankan tentang tanggungjawab sosial, iaitu kesedaran tentang peranan kita dalam menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan diri. Seterusnya, kita akan melakukan pertimbangan hati nurani. Hati nurani ini berkaitan dengan kita punya perasaan. Bagaimana kita nak solusikan perkara tersebut. Hati nurani ini akan menjustifikasikan sesuatu yang baik. Dan akhir sekali, kita akan mengangkat nilai dan norma masyarakat di Malaysia. Bagaimana elemen-elemen yang ada dalam negara kita Malaysia ini tadi sebagai seorang masyarakat, sebagai seorang individu, sebagai seorang bakal guru, bagaimana kita nak selesaikan masalah tersebut.
Jadi dalam sesi webinar ini, 4 aliran pemikiran moral yang akan pelajar-pelajar gunakan, akan pelajar-pelajar sebutkan, akan pelajar-pelajar analisis, iaitu yang kita pertama sekali adalah dari segi intuitionist, dan kedua ialah dari segi emotivist, ketiga ialah naturalist, yang keempat secara rationalist. Tuan-puan, kalau saya tengok dari segi intuitionist itu, kita lihat ianya adalah merupakan satu sifat yang berada dalam diri seseorang. Di mana dalam diri seseorang tersebut ada nilai yang terletak dalam hati. Di mana intuitionist ini berasaskan kepada orang kata sebagai pengalaman-pengalaman lepas berdasarkan kepada jiwa, konsepkan diri. Contohnya pada hari ini kalau kita lihat mak bapak kita sering kali ada perasaan intuitionist, iaitu perasaan jauh dalam sudut hati, di mana setiap tindakan kita hari itu perlulah berdasarkan pengalaman-pengalaman lepas. Intuitionist ini tadi berfokuskan kepada usaha untuk kita mengatasi perbuatan-perbuatan yang melanggar kepada etika dan kehidupan masyarakat. Intuitionist ini sebenarnya bagus kerana ianya adalah satu sifat dalam diri seseorang yang dapat membuat satu judgement ataupun satu keputusan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui sebelum ini. Ini ialah dikenakan sebagai satu pengalaman-pengalaman kendiri yang cukup banyak untuk kita atasi perkara-perkara yang tidak bermoral. Emotivis pula ialah satu perasaan yang datang daripada diri seseorang berdasarkan kepada emosi seseorang. Bagus ke tak bagus sebenarnya emotivis ini? Emotivis ini sebenarnya ianya bagus ada tetapi perlu dikawal. Tidak boleh berlebihan. Kalau tidak ada emotivis, sudah tentu kita boleh dibuli, dikritik, dihina dan sebagainya. Jadi emotivis ini perlu ada dalam diri seseorang supaya kita dapat balancekan kehidupan kita. Dan apabila emotivis ini dapat diterima dalam diri seseorang, maka ianya dapat menyentuh hati sensitiviti naluri seseorang, di mana apabila ada sesuatu perkara tentu akan tersentuh perasaannya. Tetapi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan ianya juga akan membimbangkan kerana akan mendatangkan banyak masalah. Sama juga dengan intuitionist tadi. Apabila intuitionist itu ada dalam diri seseorang tanpa dikawal, ianya menyebabkan seseorang itu akan terus-terusan akan rasa berfikir bahawa pengalaman-pengalaman lepas tidak boleh memberikan kemajuan kepada seseorang. Maka yang juga perlu dikawal. Yang ketiga ialah naturalist. Naturalist ini ialah sifat semula jadi berdasarkan kepada norma dan juga pegangan berdasarkan konsep kendiri, ahli keluarga dan sebagainya. Contohnya, beliau lahir daripada golongan-golongan yang mementingkan pendidikan beragama, maka insya-Allah hidup dia akan cuba untuk mengekalkan perbuatan tersebut. Pada masa yang sama, naturalist ini juga dapat menjadikan seseorang itu sedar diri bahawa beliau itu berasal daripada mana, keluarga bagaimana, nature berdasarkan asas mula jadi dia. Misal kata kalau saya katalah saya ini berasal daripada keluarga yang duduk di kawasan kampung, maka keluarga saya tidaklah senang, ayahlah sebagai penoreh getah dan sebagainya. Jadi dia sedar dia ialah orang yang susah dahulu. Maka pada masa sekarang, ianya wajib untuk mengubah kehidupan dia supaya menjadi seorang yang berjaya. Tetapi naturalist ini juga tidak boleh lebih. Kalau lebih-lebih sangat, orang tu akan terus kekal dalam kelompok yang sama. Misal kata dia cakap saya ini tidak pandai belajar sejak daripada kecil, maka tak perlulah saya nak belajar tinggi-tinggi. Cukuplah saya belajar dalam keadaan biasa saja. Sebabnya dia takkan mengubah kehidupan saya. So naturalist ini juga bagus tetapi perlu dikawal. Dan akhir sekali rationalist. Rationalist adalah satu pemikiran yang sangat-sangat relevan dalam diri seseorang. Kerana naturalist tadi ialah satu sifat secara semula jadi dalam diri dia. Di mana dia, maaf saya, rationalist ini adalah satu sifat yang menentukan baik dan juga buruk. Di mana kalau kita rasa benda tersebut salah, kenapa kita tak boleh buat? Kalau benda tersebut bagus, kenapa kita perlu buat? Rationalis ini senang kata ianya akan berfikir sebab, akibat, kesan, apakah langkah dan sebagainya. So daripada keempat-empat aliran tadi, kita akan lihat bagaimana pelajar-pelajar akan meneroka dan juga akan cuba mengeksploitasi dalam beberapa isu yang dipaparkan. Contohnya seksual bebas, amang seksual, hubungan sejenis, penyakit berjangkit dan sebagainya. Nanti kita tengok bagaimana pelajar-pelajar akan mengupas keempat-empat aliran pemikiran ini, bagaimana keempat-empat aliran pemikiran ini dapat menyelesaikan solusi terhadap masalah-masalah yang berlaku berkenaan dengan sosial kehidupan dalam masyarakat pada hari ini. Jadi pada hari ini, apa yang saya nak tekankan, integrasi KPP dalam pembelajaran ini sekurang-kurangnya ia dapat memberikan satu pembelajaran kolaboratif. Saya berharap pelajar-pelajar dapat memahami kesemua ketiga-tiga elemen KPPB ini agar mereka dapat menjadi sebagai seorang pelajar, bakal seorang guru yang dapat memahami bahawa isu-isu yang berlaku ini adalah isu-isu yang bukan terpencil tetapi isu yang sangat penting untuk mereka bicarakan. Dan apa yang paling penting, selaras dengan matlamat tentang pengajaran yang saya ajar ini, saya nak mereka fikir bagaimana aliran pemikiran moral dapat mengatasi isu-isu yang mereka paparkan nanti. Jadi saya berharap
dengan adanya webinar pada hari ini, ia dapat melahirkan pendidik yang sangat go beyond, go global. What the meanings is, which is semua murid-murid, semua pelajar-pelajar akan menyedari bahawa dalam kehidupan kita, kita ada aspek pemikiran moral. Kalau kita mengamalkan aliran pemikiran moral tadi itu, ianya dapat menjadi satu panduan, guideline. Sebenarnya tak ramai orang tahu pun. Tapi apabila kita sebagai seorang guru dan pendidik dah tahu benda ni tadi, why not kita nak sharing lebih ramai kepada orang bahawa kita haruslah menjadi bakal pendidik moral yang berfikir secara kritikal, bertindak dengan nilai yang kukuh dan mendidik dengan empati yang mendalam. Empati ini sangat penting di mana sebagai seorang guru, sebagai seorang bakal pendidik, kita perlu ada perasaan terhadap orang lain. Orang lain itu siapa? Ialah murid-murid kita, rakan-rakan guru-guru kita, ibu bapa dan juga ahli masyarakat. Justru itu, bersama-samalah kita membina generasi pendidikan yang akan memacu kesejahteraan psikososial dan pendidikan madani untuk masa depan yang lebih cerah. Sekian saja ucap pertama saya pada pagi ini. Saya berharap semoga pembentangan pelajar-pelajar pada hari ini dapat disampaikan dengan sangat cemerlang dan sangat jayanya, dan semoga sesi pada hari ini dapat memberi input yang berguna kepada semua. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pengarah IPG Kampus Ilmu Khas, Ketua Jabatan-Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, dan tidak lupa kepada dua rakan yang terlibat dengan KPPB, iaitu Dr. Wong Suli, Pensyarah daripada Jabatan Ilmu Pendidikan, dan juga Dr. Muhammad Faizul, Pensyarah daripada Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan kita berjumpa dalam sesi-sesi webinar mengikut jadual telah ditetapkan. Terima kasih.